dalam rumah tangga ni kena ada seorang khalifah. Lelaki kan? Dia kena dengar cakap Daus supaya Daus dengar cakap dia. Malam esok saya akan ceritakan dekat Cahaya. Kalau ia pun kau ni benci aku, jangan heret anak aku sekali benci aku. Kau siapa? Jangan ganggu aku boleh tak? Kalau rapat, tak apalah. Nanti lepas Edah, kahwinlah. Ha? Mama nak kahwin? Dengan siapa? Even kalau you dah atas pelamin pun, kalau kena sambang ai, nak buat macam mana kan? Umi akan dapatkan hak penjagaan Fifi ini. Sama ada rela atau tidak. Dengar tu. Aku tak ada anak macam ni lah. Fifi! Jangan jejak lagi dekat rumah ni. Orang pandang lah. You ni dah gila ke apa? Memang gila pun. Gila nak tunggu saatnya tau.